Seperti yang anda saksikan sekarang adalah pergerakan masuk kontingen yang membawa warna temanya purple. Dengan sukacita kami membawakan kepada anda kontingen Purple Peacock yang dimulai dengan maskot yang menaiki kenderaan khas mereka. Kontingen ini mempunyai kekuatan seramai 30 orang ahli yang diketuai oleh Muhammad Azri bin Anwar dan dibantu oleh Nur Alifa binti Zahari. Moto yang dibawa oleh kontingen ini ialah Always Special and Unique yang menggunakan maskot peacock atau burung merak. Purple Peacock menjadi pilihan rumah sukan PPKI kerana warna purple merupakan warna yang sinonim dengan PPKI SNK Wakaf Baru. Selain itu, Purple Peacock ini menggambarkan kecantikan burung yang menjadi igawan dan dicemburui oleh binatang-binatang lain. Hadirin yang dihormati, di sini suka saya membawakan kisah di sebalik tema Purple Peacock, iaitu merak kayangan turun ke bumi. Rombongan ini turun ke bumi untuk menyaksikan pertarungan 4 penjuru antara pasukan Yellow Cheetah, Red Dragon, Green Eagle dan Blue Shark untuk merebut johan Tamasya Olahraga Tahunan SNK Wakaf Baru. Baginda King dan Queen Peacock sangat teruja untuk menyaksikan secara langsung pertarungan ini. Mereka dibawa bersama dayang-dayang dan hulu balang dari Istana Kayangan turun ke bumi untuk sama-sama menyaksikannya. Kenderaan yang mereka naiki dikenali dengan nama Wildfire Peacock yang cukup hebat, di mana dikendalikan oleh Hang Wah dan Hang Nor. Begitulah kisahnya. Hadirin sekalian, sekarang marilah sama-sama kita saksikan persembahan perbarisan oleh kontingen Purple Peacock yang disedia oleh Cikgu Zarilawati, Cikgu Faradiah dan Cikgu Naizawati. Kita saksikan.
Begitulah tadi kita telah menyaksikan persembahan perbarisan daripada kontingen Purple Peacock yang terdiri daripada anak-anak PPKI SMK Wakaf Baru. Semoga penyertaan ini dapat memeriahkan lagi acara perbarisan kontingen-kontingen rumah sukan semasa olahraga tahunan SMK Wakaf Baru tahun 2022. Sekian, terima kasih. Demikian persembahan istimewa daripada anak-anak PPKI. Satu tepukan gemuruh kita berikan kepada mereka. Tahniah anak-anak PPKI.